Hello, Assalamualaikum. Saya Nazri Salam. Jadi hari ini saya nak kongsikan sedikit asas kepada penggunaan Medibank Pin, iaitu satu software melukis yang meluas digunakan di laptop dan juga di phone. Okey, untuk kita mulakan Medibank ni, kita klik pada ikon app and then kita tekan new canvas. Okey, kemudian kat sini actually kita boleh tetapkan size. Width tu adalah lebar, height adalah ketinggian, px tu bermaksud pixel. Jadi buat permulaan, DPI tu pula dot per inch. Dia punya tahap resolution dia, makin tinggi nombor DPI tu makin dia punya detail tu, ataupun biasanya kalau kita nak cetak karya kita, kita make sure DPI tu lebih 300 lah, 300 ke atas. Tapi kalau untuk paparan digital 72 DPI pun dah kira okey. So size dia tak besar sangat. Kemudian width dengan height ni pula ketinggian dia dalam pixel. Okey, jadi buat permulaan tak payah nak fikir banyak pasal setting ni, kita terus create canvas. So ini adalah canvas, dia punya paparan untuk Medibank mobile ni. Okey, jadi first kali kita boleh, function yang paling asas yang daripada Medibank ni adalah pencil. Boleh tengok ke atas kiri tu, bila kita bentuk dipilih, dia akan ada grey kotak kelabu, dan kita boleh melukis pada canvas putih tu. Jadi kita boleh lukis, dan actually kita boleh adjust dia punya ketebalan garisan tu. Tengok belah kiri, bawah palette warna tu ada 18 px tu kan, belah kiri. Okay, actually kita boleh adjust. Kita klik and then kita boleh drag ke atas atau ke bawah untuk tetapkan dia punya size dia. So ikutlah nak nipis ke, nak tebal ke, nak sangat halus ke garisan, boleh, tak ada masalah. So kita boleh tentukanlah dia punya ketebalan garisan dia. Kemudian kita boleh pilih warna juga. Kita ada carta warna di sebelah kiri tu, kita boleh pilih nak macam mana warna apa, nak color terang ke, color gelap ke. Itu pulang pada kita kena pandai main lah benda ni. Okey, so kalau kita nak padam semua, kita tekan pemadam lah bawah tu. Dalam bawah tu tekan pemadam. Kemudian ada clear layer, kita klik clear layer, dia akan terus hilang semua. Dan kalau kita nak lukis balik, kita klik balik belah atas tu, atas kiri, atas sekali, kiri sekali. Okey, tekan pencil balik untuk kita melukis. Okey, tu asasnya lah. So kalau kita ada salah, kita tekan pemadam kat sebelah dia, kita boleh padam. Dan pemadam ni pun kita boleh adjust dia punya ketebalan pemadam. Nak pemadam tu tebal ke, besar ke, pemadam tu kecil-kecil ke, tu depends pada kita. Clear layer ni untuk kita padam the whole thing. So hati-hatilah kalau kita nak padam sikit-sikit, jangan tekan clear layer, nanti hilang semua hasil lukisan kita. Walaupun kita boleh undo. Undo ni sebelah bawah, belah kiri. Bawah belah kiri yang ada anak panah ke kiri tu kan, tu undo. Yang ni. Sekejap. This one. Yang ada point ke undo tu. So tu lah undo yang ada button tu kan. Ni adalah button undo. So kalau kita tak suka dengan apa yang kita buat, kita nak kembali ke step sebelumnya, kita tekan undo saja. So undo ni satu function yang sangat-sangat penting dalam lukisan digital ni. Kawan kita, kalau kita lukis manual, biasanya kan guna pensel kertas, kita salah, kita kena padam kan. So kelebihan digital ni, kita boleh undo dan kita boleh redo balik. Macam tu. Okey, so kita akan padam balik semua, clear layer, dan akan semua padam automatik. Jadi okey, dan antara kelebihan bila kita gunakan digital ni dengan Medibank, kita ada snap atas tu kalau perasan. Sekejap kita pilih, okey, kita pilih pen. Dan atas tu ada snap kan, yang belah sini. Yang kat situ ada snap. Dia snap ni kira macam pembaris. Contoh kita klik yang ni okey, kita klik yang kotak-kotak tu. So bila kita klik kotak-kotak tu, dia akan jadi macam, bila kita lukis, dia sentiasa straight lines. Sama ada garisan tu melintang atau menegak, macam tu. Kita buat macam mana pun pergerakan jari kita, dia akan pergi ke dua arah tu sahaja garisan. So ni baguslah untuk kita lukis. Contoh background ke, kita nak lukis bangunan ke. Contoh nak lukis bangunan, kita nak buat lakaran bangunan. So senanglah. So ni adalah dia macam pembaris lah. Dia akan snap kita punya
kita punya pen supaya dia ikut. Okey, and then macam ni. Okey, yang sebelah kirinya dia akan snap macam ni, garisan sengit macam ni. So kita boleh buat speed lines ke. Okey, kemudian ada juga yang macam ni. So kita boleh gerakkan snap tu. Okey, so ini kita boleh lukis. Nampak garisan tu diikut garisan panduan tu. Nampak tak? Ada garisan panduan yang halus tu, dia akan ikut. Dia akan snap pada garisan-garisan tu. So kita gerakkan macam mana pun jari kita, dia akan ikut garisan pembaris yang telah diberikan tu. Tu maksudnya snap. So baguslah, function-function ni akan membantu kita lah untuk menghasilkan komik, untuk kita buat garisan kelajuan, untuk kita buat efek dalam komik dan sebagainya. Compare kalau kita guna kaedah tradisional kan, guna pensel, guna pembaris, memang benda tu sangat-sangat dia banyak kerja, and then dia pun tak berapa kemas. Actually kalau kita buat dengan betul ni saya tunjuk contoh tu yang tak cantik sangat. Kalau kita buat betul-betul, dia akan boleh jadi sangat-sangat kemas. Okey, kalau kita nak buat satu lagi ni, ni bulat, kita nak buat bulatan. Okey, pun boleh juga. Macam tu. So kita gerakkan, kita boleh adjust size dia, kita boleh adjust dia punya bentuk dia. Kemudian kita boleh lukis macam tu. So dia macam French curve lah. Kalau kaedah tradisional kita gunakan French curve untuk lukis curve ni. Tapi bila guna kaedah digital memang sangat-sangat mudah untuk kita buat curve. Okay, jadi kalau kita dah tak nak pakai pembaris-pembaris ni, kita tekan off kat sini lah. Sekejap, kita padam dulu ni. Okay, kita klik balik off kat situ. So nanti dia akan hilangkan semua dan kita akan kembali melukis macam biasa. Okey, rasanya itu sahaja untuk video pertama ini. Itulah asas kepada penggunaan Medibank. Okey, jap, mungkin satu lagi saya nak tunjuk adalah okey, jadi kita boleh lukis bentuk asas juga. Macam tu. Kita klik yang belah atas tu, yang bentuk petak tu kan. And then kita boleh pilih nak buat garisan ke, nak buat macam ni. Ni kita nak buat garisan-garisan bersambung macam tu ke. Atau kita nak buat bulat pun boleh, bujur kita nak buat terus bentuk oval pun boleh. Kemudian kita juga ada function. Okey, ni warna. Kalau tengok yang saya klik ni, yang kat situ kan, yang ada pin bucket tu, kita panggil pin bucket tu untuk kita buat warnaan. Contoh, kita buat bulat, kita nak warnakan bulat tu warna merah. So kita tekan pin bucket, kita pilih warna apa kita nak. Kemudian kita klik pada ruang yang kita nak warnakan tu, dia akan automatik, dia akan tumpahkan warna. So pin bucket ni tugasnya adalah untuk tumpahkan warna. Dia akan automatik, tapi kena make sure ruang tu tertutup. Dia kalau terbuka, contoh kalau kita buat macam sini kan, okey, kita nak warnakan dia pada tu. So kita klik balik pin bucket tadi, kita klik tu, nampak dia semua jadi merah sebab dia terbuka ruang tu. So kita kena tutup dulu, tutup ruang tu, kemudian baru kita warnakan macam tu. So nampak, tu kegunaan pin bucket yang belah atas tu, yang tunjuk anak panah tu. Tu pin bucket. Tugas ni untuk kita tumpahkan warna ke dalam satu ruang yang tertutup. Dia kena make sure tertutup. Kalau dia warna tu terkeluar, tertumpah, keluar maksudnya mungkin ada ruang terbuka, kita kena tutup dahulu ruang tu. Okey, rasa sekian saja untuk video pertama tentang Medibank ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.